Saya pernah tu jumpa dengan seorang guru, dia kata nak tenang dalam rumah tangga ni 4 benda jangan tinggal. 4 benda jangan tinggal. Yang pertama, banyakkan selawat, kata Nabi. Sebab bila kita selawat pada Nabi, Allah dan malaikat selawat pada kita pula, mendoakan kesejahteraan kita. Yang kedua, kita jadi tak tenang dalam rumah tangga kita sebab banyaknya dosa. Jadi macam mana caranya? Bila sebab dosa tu tak tenang, maka banyakkan istighfar. Tadi banyak selawat, banyak istighfar. Karena cara nak istighfar ni, Nabi ajar astaghfirullah. Nabi ajar. Mudah ya, astaghfirullah. Yang ketiga, hati Al-Quran. Hati Al-Quran. Apa hati Quran? Surah apa hati Quran? Surah Yasin. Jadi macam mana? Lazimkan baca Yasin setiap hari. Paling tidak malam sebelum tidur baca. Sekejap ya, tak sampai 10 minit baca Yasin ni. Lazimkan. Cuba terapkan hati Quran dalam hati kita. Dan yang keempat, perbanyakkan haukil. Haukil ni apa? Haukil ni merupakan satu khazanah daripada syurga yang Allah Ta'ala turunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada untuk umat sebelum ni. Apa dia? Itulah yang selalu kita baca, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.